Disember 2021, bau busuk dari sebuah rumah sewa di Sungai Petani tarik perhatian jiran. Bila polis pecah masuk, mereka jumpa tong air biru tertutup rapat. Dalamnya, mayat lelaki tanpa kepala. Mangsa ialah pemuda tempatan, pembunuhnya pula bekas kekasih. Mereka bergaduh sebab cemburu dan hutang yang tak dibayar. Lelaki itu dihentak, dicekik dan dipenggal sebelum disumbat ke dalam tong air. Kepala dibuang jauh untuk hapus bukti. Polis jejak suspek melalui rakaman CCTV dan transaksi e-wallet. Dia akhirnya ditahan dan mengaku bunuh. Kisah ni jadi peringatan gelap. Bila cinta bertukar jadi dendam, manusia hilang akal. Nak layan kisah True Crime Malaysia yang seram dan misteri tiap minggu? Jemput follow.